Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni aku nak buat TikTok and Shopee haul. Banyak weh. Super banyak jap aku angkat. Banyak tak guys? Macam tu lah kira-kira. Aku tak pernah buat apa haul sejauh ni. Sumpah janggal kalau aku buat haul sejauh tu ya. Kat luar gelap gila. Hari ni satu hari hujan guys. So first parcel, aku buka yang dekat TikTok dulu. Barang yang dekat TikTok ni pun semua ada je dekat Shopee. Oh by the way, haul kali ni aku beli semua makanan. Makanan yang aku dah lama nak beli yang viral kat TikTok dan Shopee. Ini kalau wanita-wanita yang tengok tu bawa mengucap. So semua makanan best-best je. Brownie bar. Yang ni dekat apa tu? TikTok viral. Ramai orang beli cakap sedap. Oh. Tara. Alamak. Lepas tu kan kita rasa aku ni tak sihat, tak berapa sihat. Kalau aku rasa semua benda rasa tak sedap. Aku tunjuk je lah dalam dia macam mana. Tara. Wah. Menarik. Wangi siap bau dia. Tu nampak tak? Dia brownies. Nama dia brownies bar. Tak tahulah sedap ke tak. Nanti kalau sedap aku review dekat ni short. Okay, sebab aku tak boleh nak rasa sekarang. Mulut aku tak okey. Aku demam. Tapi eksklusif betul box tu boleh buat gift kat orang. Second item kita hari ini. Sumpah dekat TikTok banyak gila makanan sedap. Makanan lepas tu baju cantik-cantik. Kalau hang masuk TikTok tu memang hang akan terracun. Hang kelak mesti hang akan beli something. Oh, aku beli kerabu Maggi. Okay, hang kena buat sendirilah. Dia dah buatkan paste untuk hang. Hang masak, letak paste ni. Lepas tu tambahlah nak letak apa tu, udang ke, sotong ke, isi ketam ke. Teliok tu. Aku baca review yang ni memang sedap gila. Rasa sama macam Thai buat. Sebab tu aku terracun beli dua. Semua makanan yang aku beli ni memang ada jual dekat TikTok dan Shopee. Aku akan letak dua-dua link lah. Senang pun nak beli kat mana-mana pun boleh. Next. Aku beli Amora cookies. Cara. Aku dah lama nak beli tapi harga dia mahal for me untuk satu cookies. Tapi dah lala aku nak buat haul. So kita beli. Cara. Amora cookies ni orang review memang sedap gila dia punya soft cookies. Yang ni aku ambil set s'mores. Aku ambil set yang semuanya ada benda ni. Apa nama ni? Marshmallow. Okay. Lepas tu aku add on ni satu. Yang ni dia punya best seller. Yang ni saja pun dah RM15 satu ni. Kau rasa satu set ni aku beli dalam 40 lebih kot. Satu set ni ada 4. Kalau apa nak beli loose pun boleh. Dia setiap cookies ni harga dia berbeza. Tapi aku nak rasa semua flavor dia. That's why aku beli semua lah. Aku rasa yang ni sama je. Kenapa aku beli? Yang ni dah sama. Cuma beza ni ada s'mores. Yang ni tak ada. Tak apalah. Next parcel kita. Oh, I know. Aku beli serbuk tafufa. Enggak. Tu aku cakap tak boleh duduk lama-lama dekat TikTok dengan Shopee weh. Sumpah ada orang jual serbuk tafufa. Loh, banyak ke dalam ni? Macam banyak je. Aku beli 2 pack. Hancurlah. Bye-bye. Aku beli 2, satu coklat. Lagi satu creamy yum. Yang ni dia punya best seller lah. Besar rupanya. Aku ingat kecil je. Aku belilah 2. Kalau kata aku beli 1 je. Yang ni memang orang review sedap. Mostly yang ni memang dia punya sale banyak. Review dia banyak. Sebab tu aku beli. Kalau tak sayang pun boleh baca. Next. Yang ni aku beli roti. Untuk Ros. Roti ni viral. Boleh je apa nak beli satu-satu. Tapi aku macam tak boleh beli satu. Beli je lah semua. Tak amak haloba lah budak ni. Aku ni tak pada dengan demam Sempat aku buat video semua. Cara. Aku beli semua flavor dia. Roti ni tengah viral dekat Shopee and TikTok. Dia very soft.
Lepas tu dia dah ada perisau dah. Ada strawberry, coklat. Yang ni keju, blueberry. I think 4 je kot dia punya perisau. Yang ni korang macam quick breakfast lah kan. Kalau korang nak makan, tak payah nak buat-buat, tak payah nak apa. Memang dia dah siap. Boleh buka dan terus makan je. Senang. Anak aku nak makan pagi-pagi ke, kalau aku tak sempat nak buat breakfast, bagi je roti ni. Next item, aku beli this one. Apa ni? Oh, yang ni dah repeat order banyak kali dah. Botol besar dia sold out. So terpaksa lah beli botol kecil. Yang ni aku rasa dah kali ke-4 atau ke-5 aku beli. Sebab sedap gila cornflake dia guys. Yang ni satu hari pun boleh habis. So, yang ni aku ambil yang chocolate chips. Next item. Beli apa yang ni? Keropok leko. Keropok leko pun beli dekat Shopee nah. Cara. Wow. Dapat sekali sos dah. Aku put and on lah sos. Ingat ke sos tak dapat sekali? Aku put and on lah. Aku beli 2 pack. Aku baca review kan. Antara banyak-banyak keropok leko yang aku nak beli, yang ni paling banyak orang beli, and review dia mostly semua cakap sedap. Dia jenis luar dia crunchy, dalam dia lembut. So kalau orang tua-tua pun boleh makan, budak-budak boleh makan. Aku suka keropok leko yang lembut. Aku tak suka keropok leko yang keras tu kan. So, aku harap sedap lah daripada Terengganu guys. Next parcel, we have this one. Apakah ini satu? Tak nampak apa yang aku lakukan. Wih. Ini apa? Saya beli kerepek. Ni abang kunyah-kunyah dekat rumah ni ha. Bestnya. Sekarang tak kalau nak beli repek ni kat luar mahal. Better kalau hang pun nak beli repek-repek ke kacang ke, beli dekat Shopee atau TikTok. Lagi murah. Sebab hari tu aku pergi kedai dekat area rumah aku ni. Ya Allah, repek mahal, biskut mahal. Aku rasa macam dah tak berbaling untuk aku beli dekat kedai. Baik aku beli dekat Shopee. Cara kerepek pedas. This is my husband favourite. Aku beli untuk dia lah. Banyak lah weh. Banyak weh sedapnya. Tak tahulah sedap ke tak. Nanti kalau sedap, aku review dekat shorts. Okay? Tengok my shorts. Ya Allah, anak aku kenapa? Nak roti? Baby nak roti? Sekejap. Buka roti satu kat dia. Oh, ni macam ni. Tada. Roti dia macam ni. Dalam dia adalah blueberry-nya. Tu nyam. Okey. Nah. Last untuk hari ini. Apakah ini? Betul ke banyak ni je? Tadi macam banyak je pasal tiba-tiba bila buka macam sikit pula. Aku dah tak ingat dah aku beli apa sebab terlalu banyak parcel kat rumah ni kan. Order pun dah lama. Sekali order pun memang order banyak-banyak terus untuk semua jenis haul. Sebab tu yang tak ingat dah tu. Wow, dia siap letak kotak telur. Wow. Packaging dia memang mantap Pak Abu lah. Saya bagi coklat free. Alah comel dapat coklat free. Sebenarnya kalau beli barang kat online ni macam makanan kan. Kalau hancur ke apa janganlah duk marah-marah seller. Just message seller elok-elok. Sebab benda kadang-kadang seller tu dah buat yang terbaik dah. Cuma apa? Kurier dia tak tahu, dia baling-baling je sebab dia tak tahu pun isi dalam tu apa. Kalau dia tahu mesti dia tak baling tu ya. Mereka pun penat, banyak kerja, banyak parcel kan. Oh, patutlah tebal. Popio cheese. Uish. Walaupun seller ni dah balut macam, orang kata apa, very secure, still pecah. Dia tak adalah pecah sangat. Ada yang tak pecah, ada yang pecah. Nampak tak? Bukan salah seller guys. Seller ni dah letak kotak telur, bubble wrap. Tepi-tepi ni dia letak lagi macam kecil-kecil bubble wrap ni kan. Supaya dia punya produk tu elok tapi still pecah juga, nampak? Tapi okey lah, pecah dalam 10% je kot. Yang lain semua okey. Macam aku memang tak kisah kalau pecah pun sebab kita faham kan. Post berhari-hari ke orang ni handle. Memanglah pecah, betul tak? Yang ni pun aku dah pernah beli, aku repeat order saja. Aku ni dekat Shopee semua benda aku beli. Aku beli kek batik. Orang beli kek batik kat kedai aku tak, aku ada Shopee. Sebab sedap, dia lah murah. Aku nak order kek batik yang biasa aku beli tu tapi sold out time aku nak order tu.
Nak tunggu dia open balik tak tahu bila. Bismillah. Sedap. Tada. Sedap. This is my favourite. Tapi yang ni pedas tau. Kalau nak bagi untuk budak-budak makan tak sesuai. Sebab dia memang pedas ni. Dia memang tulis kat situ pedas. Okay? Habis tak? I think itu saja untuk my TikTok and Shopee haul. Kalau hampa nak beli, aku letak dua-dua link TikTok and Shopee juga. Sebab dua-dua ada je. I think that's all. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Bye. Lots of love. Love you.